Samsung Galaxy Fold 7, handphone lipat macam ni, agak-agak kamera dia cantik ke tak? Jom kita test full review kamera dan juga video dia. So ini adalah menggunakan kamera depan Samsung Z Fold 7. Abang Mirul tak pakai any mic langsung. Yang ni suara yang awak dengar adalah daripada mikrofon yang direct daripada handphone. Nampak tak kualiti dia? Cantik kan? Tadi kamera biasa, yang ni dia ada portrait video. Awak nampak keadaan belakang tu dia akan jadi lebih bokeh sikit. Yang ni sesuai lah macam cinematic look kan. Dan sound dia masih clear ataupun tak? Cuba awak komen kejap. Dan awak rasa dengan kualiti yang macam ni cantik tak? Bagi Abang Mirul, yang ni agak natural sikit. Dia macam seolah-olah kamera iPhone tak terlampau fake sangat. So jom kita try stabilize pula dia punya kamera. Yang ni Abang Mirul berlari, tak ada laju sangat. Tapi dengan keadaan macam ni, awak masih dengar okey ke tak? Dan awak rasa video dia masih stabil ataupun tak? Yang ni menggunakan kamera belakang Kalau awak tengok background sini dengan tangan Abang Mirul, tangan Abang Mirul macam blur sikit kan? Sebab dia ada autofocus. Dia fokus dekat subjek yang lebih menonjol. So kalau kata Abang Mirul naikkan tangan, nampak tak? Belakang dia tu macam ada efek bokeh sikit. Walaupun Abang Mirul tak onkan portrait video. So ini adalah main camera dia, tapi dia boleh dengan wide angle. So yang ni adalah keadaan wide angle dia. Color dia bagi Abang Mirul sangat-sangat cantik, sangat-sangat natural. Yang ni 1 kali zoom, lepas tu dia ada 2 kali optical zoom. Yang ni keadaan 2 kali optical zoom. Nampak Dan awak boleh up lagi kepada 3 kali optical zoom. Masih lagi clear, masih lagi cantik. Untuk Samsung Z Fold 7 ni, dia boleh pergi zoom sampai 12 kali zoom macam ni. Yang ni adalah zoom maksimum dia. Bagi awak masih okey ataupun tak okey? Tapi kalau awak tanya Abang Mirul lebih suka kamera yang main dia ni. Sebab kalau awak zoom kan, yang ni dalam keadaan dekat, so dia akan lebih sharp dekat bahagian objek sini. Dan belakang ni dia akan lebih bokeh. Yang ni secara natural. Ni adalah keadaan portrait video dia. Kalau awak tengok dekat sini, dia lebih fokus kepada kita punya talent ni. Dan belakang ni awak akan nampak dia punya blur. Yang ni adalah 1 kali zoom. Dan dia ada sampai 3 kali optical zoom tau. So ini adalah 2 kali optical zoom. Nampak masih blur, masih cantik. Dan kalau kita maksimumkan dia sampai 3 kali zoom, bagi Abang Mirul agak okey. Dan keadaan dia punya bokeh dekat sekeliling objek ni masih clear, potongan dia masih cantik.